5 dinar ni tak sama dengan 5 gram emas. Okey, yang Fiza pegang ni adalah 5 dinar. Berat dia 21.25 gram. Bentuk dia bulat dengan ukiran Islamik dekat belakang dan sangat eksklusif daripada public gold. Yang ini pula adalah 5 gram emas. Bentuk dia segi 4. Ada 2 design, iaitu bunga emas dan juga taifu. Kalau nak bandingkan, 5 dinar ni 4 kali ganda lebih berat daripada 5 gram. So, nak tahu tak apa yang kita boleh buat dengan simpan emas ni? 1 keping 5 dinar cukup sebenarnya untuk kita kerjakan ibadah umrah. 2 keping 5 dinar cukup pula untuk kita kerjakan ibadah haji. 4 keping 5 dinar cukup untuk majlis perkahwinan yang tahap sederhana. 6 keping 5 dinar pula boleh kita buat deposit rumah yang bernilai RM300,000. Tapi kalau bajet tak besar, 5 gram ni pun bagus untuk permulaan, sekitar RM3,200 saja. Mudah untuk kita simpan dan senang kita nak jual bila perlukan duit. Yang penting bukan berbanyak gram yang kita simpan, tapi apa matlamat simpanan kita. Simpan emas ni kan ada tujuan, dan kalau nak menabung emas dengan public gold, tiada charge, tiada komitmen bulanan, tuan-puan hanya perlu konsisten ikut pada bajet sendiri. So, bagi mereka yang nak mulakan simpan emas dengan public gold, senang saja cara dia. Tuan-puan boleh isi borang CM dekat bawah tu, ataupun terus DM Fiza untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpan emas hari ini.